Ni nak ajar cara jawab telefon. Kau dengar ni betul-betul. Ni aku buat ni. Handphone kau berbunyi. Kau terima call. Bukan kau call orang. Handphone kau berbunyi. Kau tengok nombor yang tak di-save-kan. Ni aku tunjuk contoh nombor yang tak di-save kan. Buat apa ni, tak save tak keluar nama Kau pun jawab, pam. Boleh jawab, tak ada masalah. Jawab, pam. Hello, siapa tu? Kau tanya dia. Dia pun cakap, okey cik, saya ni daripada sekian-sekian. Boleh saya tahu dengan siapa saya bercakap? Dia cakap macam tu dekat kau. Kau tanya dia balik, cik yang call saya. Cik mesti tahu dengan siapa cik nak bercakap. Dia pun blur, tak boleh jawab. Kau letak telefon. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua, dia call kau, kering, keluar nombor je, tak keluar nama kan. Boleh jawab, tak ada masalah. Ni ramai ajar, boleh jawab. Kau jawab, faham? Hello cik, siapa tu? Dia pun cakap, saya daripada sekian. Saya daripada JN, saya daripada DH, saya daripada bank, saya daripada insurans, saya daripada polis, saya daripada mana-mana lah dia sebut kan. Rahmat ke bercakap tu? Awak pun jawab, ya, Rahmat di sini. Okay cik, saya ni ada dapat laporan ni, cik ada terlibat dengan sekian. Boleh cik bagi nama dengan IC cik penuh? Kau tanya dia balik. Kau call aku, kau tadi dah sebut nama aku, kau sepatutnya tahu nama aku apa, IC aku apa. Kalau tak ada, letak telefon. Okay, katalah dia tak minta nama dengan IC, kau dah jawab. Okey cik, tak apa cik, saya akan sambungkan ke talian kecemasan. Ni perkataan dia selalu guna, talian kecemasan. Saya sambungkan cik ke polis. Yang telefon kau operator, sambungkan ke polis. Apa patut kau buat? Letak je telefon dah. Rahmat dah ajar panggilan yang disambung-sambung itu scam. Asalnya operator, sambung polis, itu scam. Asalnya JNT, sambung polis, itu scam. Asalnya DHL, sambung polis, itu scam. Asalnya Maybank, sambung polis, itu scam. Asalnya CMB, sambung polis, itu scam. Asalnya NSRC, sambung polis, itu scam. Asalnya KKM, sambung polis, itu scam. Asalnya Kementerian Digital, sambung polis, itu scam. Asalnya Kementerian Komunikasi, sambung polis, itu scam. Nampak kan? Aku bagi contoh tu clear. Aku sebut satu-satu. Katalah kau, aku tak tahulah, urat kau putus masa tu. Kau layankan juga dia. Kau layankan dia, kemudian dia pun bercakap dengan kau. Dia minta nama dengan IC. Sekali lagi, asalkan dia minta je nama dengan IC kau, tak kisahlah dia kata dia polis ke, ketua polis negara ke, ketua hakim negara ke, Perdana Menteri ke, menteri ke, raja ke, apa-apalah dia sebut, FBI ke apa ke, minta, boleh cik bagi saya nama dengan IC. Dia start sebut perkataan minta nama dengan IC, itu scam. Faham? Dah dua aku bagi Nombor tiga, yang kau tengok call tu luar negara. Kau tahu call luar negara macam mana? Yang panjang tu. Kau jangan beranganlah ada orang daripada UK ke, daripada Jerman ke, daripada US ke nak call kau. Kau jangan berangan. Kau pun skipping ke laut. Kau tak payah beranganlah ada Mak Saleh nak call kau. Itu confirm scam. Kau letak. 3 dah aku bagi Okay, nombor 4. Kau ni jenis suka melayan. Macam aku lah, suka melayan kan. Okay, kau angkat telefon, kau dengar apa dia cakap, kau dengar apa dia nak berbual kari dengan kau. Cik, kita dalam rekod kita, sistem kita ni, cik terlibat dengan ni. Dia sebut terlibat je, kau dengar. Ada tak benda tu kau buat? Dia biasanya kata ada tuntutan insurans atas nama kau tak buat. Ada siasatan amlang, kau tak buat. Terlibat dengan pengantaran barang-barang salah, kau tak buat. Terlibat dengan kesalahan jenayah, kau tak buat. Terlibat dengan scam, kau tak buat. Terlibat dengan kes drug, kau tak buat. Terlibat dengan pengubahan wang haram, kau tak buat. Terlibat dengan bil tak bayar, kau tak buat. Terlibat dengan pinjaman hutang tak bayar, kau tak buat tu semua. Yang tak ada kena-mengena dengan kau, aku sebut perlahan, yang tak ada kena-mengena dengan kau, itu scam. Kau dengar je, tak ada kena-mengena dengan kau kan, kau memang tak buat apa-apa kesalahan, scam lah tu. Ada 4 tips tu, kau pakai je, kau takkan kena scam mat.